Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kumpulan 2 akan menerangkan alat peti pertolongan cemas. Peti pertolongan cemas ialah kotak yang mengandungi alat dan bahan untuk membantu masa kecemasan terhadap rawatan dunia. Peti pertolongan cemas perawatan menghentikan pendarahan penerangan, kemungkinan menyebabkan kesakitan sementara atau menghentikan kesakitan. Pertolongan peti pertolongan cemas 1 kompas, 2 kain, 1, 3 gelas, 11, 4 kembali luka, 5 gunting dan 7 detik. Antibayotik, 6 gunting, 7 sarung tangan, 8 termometer, termometer, 9 menyuntik, 10 tisu keselamatan, 11 lengkap, 2 obat-obatan. Steve mengerjakan peti pertolongan cemas dengan cara berbada. Pastikan semua alat hitam dalam peti telah berada dalam tarik lupa dan gantikan jika perlu. Letakkan di tempat yang mudah diasir. Semua ahli keluarga perlu tahu mana peti pertolongan cemas disimpan. Latihan asas pertolongan cemas dilakukan untuk mengikut khusus asas pertolongan cemas untuk meninggalkan ketergantian anda dalam menghadapi kecemasan. Kesimpulan, peti pertolongan cemas adalah satu alat yang penting untuk keselamatan seharian. Pastikan anda menyediakan dengan lengkap dan sentiasa bersedia untuk menangani kecemasan disediakan oleh peti pertolongan cemas. Asal peti pertolongan cemas, peti pertolongan cemas adalah kotak yang mengandungi alat bahan untuk membantu masa kecemasan sebelum mendapat rawatan doktor. 2. Penggunaan peti pertolongan cemas merawat luka kecil, menghentikan penyebab dengan menggunakan kesakitan sementara, membantu ketika kecemasan. 3. Alat dalam peti pertolongan cemas ada antibayotik, gunting, sarung tangan, termometer, pembalut luka. 4. Kapas digunakan untuk membantu luka. Kain aduk digunakan untuk menangani tangan yang cedera. 6. Plaster digunakan untuk menutup luka kecil. 7. Pembalut luka digunakan untuk membantu luka atau kecederaan. 8. Kata yang ada di dalam peti pertolongan cemas ialah antibayotik, kain anduk, nafas, sedetik, penyempit. gunting. Okey, sekian, terima kasih.